Okey, sekarang ni mari kita tengok. Soalan diberi adalah 5 tolak negatif 2. Okey, langkah pertama, kita letakkan 5 keping kat 1. Okey, langkah kedua, langkah B tu, kalau perasan, kita menambahkan 2 zero pair. Actually, 2 zero pair ni, dia tetap dapat 5. Okey, cuma sekarang ni langkah C, apa yang perlu kita buat? Kita keluarkan 2 keping kad negatif. Jadi kad yang tertinggal sekarang ni adalah 7 keping kad 1. So jawapan akhir dia adalah 7. Okey, kalau faham, komen faham. Okey, sebenarnya teknik ni kita panggil teknik modeling. Cuma nombor positif negatif tu dimodelkan dalam bentuk kad positif dengan negatif. Okey, kalau cikgu nak buat, cikgu buatkan depan tu nombor positif, belakang tu nombor negatif. So cikgu boleh pakai guna kedua-dua sisi. So kalau faham, komen faham, jangan lupa follow video cikgu, bantu cikgu. Jumpa lagi untuk video akan datang.